Yeah. Dari bawah, sekarang atas, tapi mata masih tengok bawah. Dulu gelap jalan tak nampak arah, poket kosong tapi mimpi tak pernah kalah. Langkah berat tapi jiwa keras, jatuh 10 kali bangun tetap deras. Ramai cakap aku takkan sampai, sekarang mereka tanya macam mana aku naik. Bukan magik, bukan jalan mudah, setiap luka ajar aku jadi lebih gagah. Terus jalan walau malam gelap, dari tanah sampai Event Marah Sri Gading. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Iman bin Muhammad Safwan Chai. Saya belajar kejuruteraan Teknologi Kejuruteraan Pembinaan Forensik Bangunan dan Penyelenggaraan di TVET Mara Sri Gading. Dan hari ini pertama-tama saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Coach Nur Edi di atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Baiklah, apa yang saya belajar dan saya dapat dalam program hari ini adalah dua perkara penting yang saya belajar, iaitu tentang SWOT dan DISC analysis. Di mana berdasarkan ilmu pengetahuan ni, saya belajarlah tentang bagaimana untuk saya mengenali diri saya lebih mendalam, dan saya menggunakan ilmu pengetahuan ini untuk saya mengetahui dan membentuklah halu tuju dan kerjaya saya di masa hadapan. Jadi dengan itu saya tidaklah membazirkan masa saya dan saya lebih memperbesarkan potensi diri saya. Okey, sekian. Terima kasih. Dia dapat sikit Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari bin Amran. Saya pelajar KKTM Sri Gading. Saya ambil jurusan Building Maintenance. Okey, sejujurnya semasa saya masuk sini pun saya tak tahu perjalanan karier saya macam mana masa depan. Tapi selepas saya join program Self Branding Workshop and SWOT Talent ni, saya dapat tahu perjalanan saya selepas ini, dan saya dapat tahu identiti diri saya ni sesuai untuk job squad apa. So saya nak ucap terima kasih untuk Coach Adi dan rakan-rakan dia kerana telah banyak memberi manfaat dalam program ini, dan saya dah perjalanan job squad saya selepas ni apa. So program ini amat-amatlah membantu diri saya dan juga rakan-rakan saya yang lain dalam memilih kejayaan kami selepas ini. So program ini saya harap selepas ini program ini akan lebih meluas untuk membantu seluruh pelajar-pelajar, terutamanya pelajar Melayu untuk perjalanan karier mereka sendiri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Fidatul Syalinda binti Zainuddin. Saya daripada TVET Mara Sri Gading. Saya student BIM, iaitu Building Information Modeler. Okey, untuk program yang hari ini diadakan, iaitu SWOT Talent, saya daripada awal saya tak tahu diri saya macam mana, personality saya macam mana. After saya join program ni, saya nampak jalan masa depan saya macam mana, saya nampak personality saya macam mana, disiplin saya macam mana, jalan kerja saya macam mana, dan saya dapat belajar cara buat resume yang sebetulnya macam mana. Saya dapat tahu orang dalam punya cara untuk terima kita punya resume macam mana. And benda ni pun buat saya tertanya-tanya daripada dulu untuk saya punya kerjaya and masa depan yang saya sendiri pun tak tahu macam mana. So after saya join program ni, saya dah nampaklah perjalanan saya macam mana, and so on lah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Farid dari bidang forensik pembangunan di TVET Mara Sri Gading. Dengan program profiling bakat dan kerjaya ini, saya dapat menentukan kerjaya saya pada masa akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pelajar semester 5 daripada TVET Mara Sri Gading, dan sepanjang program ni, iaitu program SWOT Talent ni daripada Coach Nur Edi. So daripada program ni saya dapat tahulah saya punya ciri-ciri yang ada pada saya sebenarnya. Memang dah tahu, tapi rupanya daripada program ni saya dapat tahu lagi lebih mendalam. Okay, sebagai contoh, saya punya kategori saya, profil saya is profil 1. So daripada situ saya dapat tahu yang saya ni ada ciri-ciri yang kepimpinan yang lebih mendalam lah. Saya dapat pimpin sebuah organisasi, dan dari situ pun saya dapat tahu cara saya bekerja nanti in the future macam mana. Dan kemudian yang second tu, saya
buat DISC. So daripada penilaian di ISC tu saya dapat C, yang mana C ni sifat yang lebih berwaspada. So dengan sifat ni saya dapat berwaspada dengan surrounding saya, and saya pun dapat mengetahui yang rupanya saya ni lebih teliti dalam membuat pekerjaan, semua itulah. Itu saja daripada saya. Terima kasih.